Apa khabar koma? Bella bertanya, ada ke koma celebrate everyday wins macam mana Bella buat? Kalau kita tengok antara yang dia buat untuk celebrate apa pencapaian, apa kejayaan yang telah dia buat dalam hari itu, makan aiskrim. Tapi tak semestinya lah kita makan aiskrim. Buatlah apa saja bagi meraihkan kejayaan, pencapaian kita setiap hari. Seleloknya kita buat. Sebab itulah Bella bertanya waktu itu. Makan kambing bakar pun antara juga cara kita celebrate pencapaian, letih susah payahnya kita bekerja. Encik dah tak sabar nak makan. Tapi bukan aiskrim, bukan kambing bakar, banyak lagi benda yang kita boleh buat. Sebab kita nak menggalakkan hormon seronok, hormon bahagia ni keluar. Tak naklah hormon stres je yang keluar dalam badan kita, tumpuk kita. Itu yang tak berhenti-henti, macam-macam jenis penyakit datang. Moh kita dengarlah apa kata Prof pasal hormon ni. Ada 4 hormon yang pentingnya. Hormon bahagia, hormon seronok. Okey, hormon ni dia banyak. Kalau ikut dalam psikologi, biologi kan manusia ada lebih daripada 50 jenis hormon. Banyak kan? Tapi hormon dalam psychological yang memberi kita emosi kebahagiaan tu biasanya kita fokuskan 4 sajalah ya. Iaitu dopamin, oksitosin, endorfin, satu lagi apa? Serotonin. Serotonin. Itu dia. Yang pertama sekali dopamin. Dopamin ini merupakan hormon reward chemical yang memberikan kita rasa puas, rasa bermotivasi dan rasa terdorong untuk mengulangi kejayaan. Dan antara yang penting jugalah ialah serotonin, iaitu mood stabilizer. Bagi orang yang sikit-sikit nak mengamuk ini, maksudnya serotoninnya tak ada, tak keluar. Serotonin ni penting untuk memberikan rasa ketenangan kita. Dan bagi orang yang tak ada hormon-hormon seronok inilah yang asyik nak buat kecoh dalam hidup, asyik nak ngaco hidup orang. Sebab tu kalau kita tengok pun, kalau teman cakap pasal Bella Astillah dengan Syed Saddiq ni, ada juga yang tak gemuk, ada juga yang cakap kami dah muak, dah basi katanya. Ini semua jenis orang yang tak ada hormon bahagia, hormon seronok dalam diri, yang banyaknya hormon stres. Itulah koma. Jadi pokok pangkalnya kita bagilah reward kepada diri kita. Celebrate setiap apa kejayaan yang telah kita buat, kalau boleh setiap hari. Seperti mana kata Bella.